bangau ni. Bangau ni. Tanya kenapa Perdana Menteri tidak dituduh di mahkamah kena 1 MDB lah, apa semua 2.6 bilion. Jadi saya nak nyatakan tentang kuasa AG, ya, kuasa keluarga negara. Kalau kita tengok kuasa keluarga negara, kita baca Seksyen 376 Kanun Acara Jenayah, bukan 376 Kanun Sesaan apa? 376 Kanun Acara Jenayah dibaca bersama dengan 1453 Lembaga Persekutuan. Jelas memberi kuasa yang sangat luas. Bukan sekarang bagi, sejak dulu lagi. Lembaga ini bagi kuasa yang sangat luas kepada pegawai negara. Untuk satu, memudahkan, kedua, apa-apa pelakuan, dan ketiganya, tidak meneruskan dengan pendakwaan. 3 perkara disebut. Cukup jelas. Dan dinyatakan dalam ibu mahkamah pun tak boleh nak bagi arahan. Oh, engkau boleh dulu, engkau tak boleh keluarkan. Dan kita lihat kalau kuasa untuk menarik balik atau tidak meneruskan tuduhan. Dalam kes Azmi Syahrum cukup jelas. Dituduh 2014, 2016 ditarik balik. Tapi tak ada orang bising pun. Kenapa tak bising? Kerana dia berpihak kepada sebelah sana. Cuba kalau ia ni sebelah sini ditarik balik, apa akan berlaku? Bising berkenak tak? Ini yang masalah-masalah dia. Ya. Dalam satu kes yang biasa berguam, kita tahulah, kes tahun 74 Mahkamah Persekutuan dalam kes Long bin Samad, dia menyatakan bahawa kuasa diberi memang kuasa yang sangat luas kepada Perdana Menteri. 1974 2 MLJ 152 muka surat 152 cukup jelas. Kuasa diberi kepada pendakwa raya untuk memulakan seperti yang saya nyatakan tadi. Ini Mahkamah Persekutuan yang memutuskan. Jadi apa masalah dia? Ya, kalau tak tuduh, kita kena ingat bahawa kalau siapa pernah menjadi Timbalan Berawal Raya, saya pernah menjadi Timbalan Berawal Raya. Saya kata sebelah sana saya tak pasti. Kapal pernah? Ya, kapal pernah? Ni mempelawa saya beberapa kali dah, Sri. Lepas tu saya nak jelaskan. Nanti dulu. Saya nak tanya, kapal pernah jadi Timbalan Berawal Raya? Tak pernah. Terus peguam terus peguam. Okey. Dia nampak sebelah pihak je lah, dia tak nampak yang keseluruhan. Okey. Saya nak nyatakan dari segi kertas siasatan. Di kertas siasatan ni, bila kita siasat, ya, yang boleh akses kepada kertas siasatan bukan semua orang boleh akses. Dia kena, maknanya yang boleh IO, pegawai penyiasat, dan juga DPP ataupun AG. Itu saja yang boleh. Dan saya diajar, mula-mula saya bertugas sebagai Timbalan Berawal Raya, saya diajar, you must read from cover to cover. Maknanya daripada muka kulit depan sehingga muka kulit belakang, apa yang ada dalam kertas siasatan. Mana kita tak boleh sekarang, kalau ada orang-orang yang menyatakan bahawa oh ini ada kes, misalnya ada kes, dia petik sini, dia petik sini, ada kes. Tak boleh. Kita kena baca daripada awal hingga akhir, baru kita tahu. Mungkin ada dari segi, mungkin fakta ada, dari segi undangnya tak ada, dari segi teknikalnya mungkin. Jadi keputusan dibuat oleh pihak Berawal Raya. Jadi tak salah. Yang susahnya nak bawa keluar yang dah salah. Ini yang susahnya. Ya. Yang tak salah nak dia apa juga. Tu saya kata bangau tadi. Kenapa? Ya. Itu yang susahnya dengan pihak sebelah kapal. Okey ya. Sorry ya, kapal.